Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Atuk bila ada kelapangan sikit bulan-bulan puasa ni kan. Atuk mula mereka macam-macam. Mereka ini kan apa nak buat sebab konten memang tak jalan, konten untuk memancing. Jadi Atuk mulalah. Atuk cuma nak cuba je, cuba. Berjaya tak berjaya Atuk tak tahu. Atuk cuma nak cuba. Atuk nak buat pun tak tahu macam mana nak buat lagi. Ni dia ya. Kayu. Atuk dah sedia kayu dah. Nak apa ni? Nak gosok dengan kertas pasir sebab berbulu kan. Sebab kayu ni berbulu. Atuk nak gosok dengan kertas pasir sampai licin. Ni dah licin dah ni. Dah licin. Jadi Atuk nak buat projek lah ni. Nanti Atuk dah siap-siap potong nanti baru Atuk terangkan untuk tujuan apa kayu ni. Untuk tujuan apa Atuk buat konten ni. Tunggu dulu. Sekarang pembukaan ni Atuk cuma bagi tahu sekilas pandang macam itu je lah. Kayu 1-2. Kayu 1 inci 2 inci ada 2 batang sini. Mudah-mudahan cukup lah. Okey. Nanti kita sambung itu pembukaan aja. Nanti kita sambung balik. Okey, bye. Okay, kita dah dapat 2 set dah ni. Ini 1 set. Ini 1 set lagi. Dah ada 2 set lah. Pemegang dia pun ada 2. Okey. Satu nak paku lah, satu tebuk lubang. Tebuk lubang supaya dia tak pecah lah. Bila kita paku kan. Kita tebuk lubang dulu.
tu nak paku kan. Paku dengan paku berapa inci 3 inci. Paku 3 inci. Paku. Harap-harap tak pecah. Besar 3 inci ni. Jangan pecah dah. Okay. Dah siap 2 keping ni aku tunjuk dah siap, cuma belum sepenuhnya lah, separuh siap lah, tengok ni. Okay, ni kita nak buat barang yang macam ni lah. Ni barang yang macam ni. 1, ni 2. Nanti atuk pasang ensel. Nanti atuk pasang ensel kat depan ni. Pasang ensel kan. Sini 2 ensel. 1, 2 ensel. Nanti benda ni jadi macam ni. Tu nak buat pengepit. Okey, jom kita teruskan. Okey kan, kita nak tebuk ni Kita nak tebuk lubang sini. Okey. Ada lubang. Okay. Atur dah tebuk lubang. Betul, atur dah buat curve sikit. Ke dalam sikit tu. Di bahagian bawah.
Okey geng. Alat yang Atuk buat tu dah siap lah. Tu dah siap. Cuma Atuk belum buat kaki dia lagi. Kaki dia Atuk belum buat. Okey, ni dia. Atuk buat pengepit pengepit. Nanti besok kita test. Besok kita test lah. Hari ni cukup lah sampai hari ni. Sampai dekat sini hari ni. Ni sel kat sini kan. Ni tadi Atuk tembuk lubang. Lepas tu Atuk buat curve ke dalam sikit. Ke dalam sikit. Okey. Dah siap dah ni. Okey. Nanti kita sambung balik. Okey. Okey geng. Kita nak perah kelapa lah. Mula-mula kita blender dulu lah. Kita blender. Bagi dia hancur sikit. Okey. Kita letak air sikit. Kita blender dulu. Okey kan, tuang dalam ni. Kita nak guna alat ni geng alat ni okey. Tak boleh belakang tu ada lubang ya? Tak ada. Tak ada. Okey kan. Tengok. Okey kan. Alat Atuk berjaya lah. Okey geng. Santuan. Ini 4 kali perah lah. 4 kali perah. Kira berjaya lah Atuk. Kira berjaya lah. Dalam 3 biji, 4 biji. Tapi ada lagi lah. Atuk nak perah lagi ni. Banyak lagi lah. Ada dalam 10 biji lagi. Kira berjaya lah Atuk. Okey. Okey geng. Tadi petang kita perah santan kan. Ini start. Kita bakar lah. Pukul 9.30 start bakar tadi. Target siap dalam pukul 12 atau 12.30. Bakar dengan adik Atuk lah. Peace adik Atuk. Okey. Kita gotong royong lah sini. Tu dia. Gotong royong. Okey, sahabat-sahabat semua, sampai di sini sajalah konten Atuk di kesempatan ini Atuk nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada sahabat-sahabat semua. Okey, Atuk nak teruskanlah membakar lemang ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.